Assalamualaikum. Video kali ni kita buat nasi kerabu tumis Kelantan. Pertama sekali kita perlu sediakan ikan selayar ataupun ikan sarding yang telah dibakar sebanyak 4 ekor. Kita perlu sediakan 4 ulas bawang merah, sedikit halia dan juga lada hitam. Lepas pada tu kita perlu sediakan 2 batang serah yang telah dihiris. Lepas pada tu kelapa parut sebanyak 1 kilogram. Okey, seterusnya kelapa sebanyak 1 kg tadi, kelapa parut kita perlu goreng terlebih dahulu sehingga dia kekuningan. Untuk video nasi kerabu tumis Kelantan ni dikhaskan sebanyak 5 orang makan. Bagi hok nak try buat nasi kerabu tumis ni, bolehlah ambil resipi daripada video saya ini. Okey, setelah beberapa minit kita boleh tengoklah hasil kelapa parut yang telah digoreng tadi. Dia sudah nampak kekuningan itu. Lepas pada tu kita masuk ke dalam satu bekas ni untuk kita tumbuk dan kita buat step seterusnya. Okey, bermulalah kita untuk tumbuk kelapa parut yang telah digoreng ni sehingga lumak. Okey, nampaknya kelapa parut yang kita goreng dan tumbuk ni sudah siap. Inilah hasilnya. Okey, ikan selayar ataupun ikan sarding yang kita bakar tadi, bolehlah kita cari-cari ikan dulu. Letakkan dalam satu bekas. Lepas pada tu kita buailah tulis semua supaya tinggal isi sahaja. Lepas pada step ni kita tumbuklah ikan yang kita bakar tadi sehingga lumak untuk kita gaulkan ke dalam kelapa parut yang kita goreng dan tumbuk tadi. Nampak gayanya ikan selayar ataupun ikan sarding yang kita tumbuk tadi sudah siap. Setelah itu bahan-bahan seperti bawang merah, lada hitam dan juga halia kita perlu tumbuklah sekali untuk kita gaulkan ke dalam kelapa parut yang kita goreng tadi untuk membuatkan dia sambal kelapa nasi kerabu tumis. Okey, tak lupa juga serai 2 batang tu yang telah diiris pun perlu ditumbuk. A few minutes later. Okey, nampak gayanya selesai semua bahan-bahan yang kita buat tadi. Lepas pada tu kita sediakan satu bekas untuk kita masukkan kelapa parut seperti ikan dan juga bahan-bahan yang kita tumbuk tadi ke dalam satu bekas untuk kita gaulkan dia supaya menjadi sambal kelapa. Inilah sambal kelapa yang kita bubuh dalam nasi kerabu tumis. Lepas pada tu kita masukkan sedikit gula dan juga garam. Garam dan gula ni secukup rasa. Kita perlu sediakan 7 ulas bawang merah dan juga beberapa biji cili kering. Kita perlu sediakan juga halia dan juga 7 ulas bawang putih dan juga 2 batang serai dan juga 1 kilo santan kelapa. Dan last sekali kita perlu sediakan gula melaka dan juga 2 asam keping. Okey, bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, halia dan juga cili kering ni kita perlu kisar dia sebelum kita buat tumis nasi kerabu ni.
Okey, setelah bebeh hok kita kisar tadi selesai, bolehlah kita panah ke periuk. Lepas pada tu kita masuk ke santan terlebih dahulu. Kita panah ke santan sehingga dia mendidih. Santan ni kita kena kucah lah. Kucah dia sentiasa kucah supaya dia tidak menggedodak. Lepas pada tu kita masuklah bebeh yang kita kisar tadi ke dalam santan yang telah mendidih tadi. Lepas pada tu kita sentiasa kena kucah-kucah dia sampailah dia pecah minyak. Tak lupa juga serai. Serai ni kita kena ketuk-ketuk dulu sebelum kita masuk ke dalam tumisan kita ini. Lepas pada tu kita masuk ke 2 keping asam. Lepas tu kita masuk ke 1 kerek nisel ataupun gula Melaka. A few minutes later. Okey, setelah tumisan kita ni mendidih, bolehlah kita masuk ke sedikit gula dan juga garam secukup rasa. Okey, nampaknya tumisan kita ni sudah pecah minyak. Bolehlah kita hidai dia. Okey, kita perlu sediakan beberapa kuntung bunga telang untuk pewarna nasi kerabu. 3 helai daun pandan dan juga beberapa helai daun limau purut dan 5 skop beras yang telah dicuci. Bunga telang ni kita perlu rendam dia ke dalam air suam. Lepas tu kita peruh-peruh dia sehingga dia keluarlah pewarna dia tu. Lepas pada tu bolehlah kita tuang ke dalam beras yang kita cuci tadi. Lepas pada tu kita kucah-kucah dia sehingga dia sebati lah. Lepas pada tu kita masuk ke daun limau purut dan juga daun pandan sekali. Dan bolehlah kita masak. Ulaman seperti kacang panjang, daun kesum dan juga timun. Ulaman-ulaman ni dia melengkapkan lagi lah nasi kerabu tumis ni. Sementara kita menunggu nasi tu masuk, bolehlah kita mayar terlebih dahulu ulaman ni untuk melekatkan lagi nasi kerabu tumis ini. Okey. Kebanyakan sekarang ni kita tengok nasi kerabu hok di kedai-kedai, dia tidak menggunakan ulaman hok asli lah. Banyak kita tengok seperti dia bubur ubis, carrot. Itu sebenar bukan nasi kerabu sebenar ya. Hok asli ni lah, betul-betul asli dia punya ulaman nasi kerabu. Okey, nampak gayanya nasi kita pun telah masak. Tengoklah hasil dia. Inilah nasi betul-betul original sebab dia tidak biru sangat. Inilah hasil dari video kita pada kali ini. Nasi kerabu tumis Kelantan. Dia seperti sambal dengan budu masuk. Nanti kemudian kita belajar Bagi yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sekian, terima kasih.